Saya nak minta dengan semua, ini perjuangan kita. So jangan berhenti dalam perjuangan ni. Kita ni bukan kambing. Kambing ke? Ada 4,004 korang kambing ke? Ada 1,009 korang kambing ke? Ni, aku nak tunjuk korang. Kambing kan? Ni. Siapa yang kata dia bukan kambing? Khalifah. Ni kau dengar ni. Sedengar ni memang cakap mantap. Memang baiklah. Akak ni memang sangat padu lah. Pada memang dia padu. Sebab apa yang dia cakap tu benda betul lah. Bila cakap benda betul ni, akan ada lah yang panas telinga. Tapi itulah realiti kebenaran yang kita kena hadap, guys. Kebenaran yang kita perlu hadap lagi ni. Dalam video akak ni ada dalam Seazi Channel. Boleh pergi tengok dekat Seazi Channel lah. Lambat pula lah. Saya yakin kalau buat dah ramai tengok dah kan. Tapi saya nak tunjuk kat korang lah. Kita yang di bawah-bawah ni bangun pagi-pagi dulu suruh pergi sekolah. Semua rakyat Malaysia ni pergi sekolah. Kamu je yang nampak kami ni bodoh sebenarnya. Bila kami bersuara, kami begitu, kami begini. Rakyat Malaysia ni daripada kecil dah pergi sekolah tadi tak? Asak suruh belajar. Siapa yang suruh belajar? Bukan kementerian ke? Nak tanya, bukan kementerian ke suruh belajar? Habis tu bila kami belajar, kami pandai, kami bersuara, kenapa tak boleh nak dengar? Otak kamu tak kat mana? Orang nak tidur suruh pergi sekolah. Mak ayah tak ada duit suruh pergi sekolah. Mak ayah begini paksa suruh pergi sekolah. Bila kami dah segedik dah semua ni, lepas tu kenapa tak boleh dengar? Suara kami nak tanya juga. Ni yang kami yang semua yang pandai, kamu paksa suruh pergi sekolah dulu tu, kenapa tak boleh nak terima akal kami? Kamu buat undang-undang, kamu letak kat mana? Habis tu kamu ingat kamu je ke belanja undang-undang? Kami rakyat Malaysia ni tak belanja undang-undang. Kamu ingat? Kamu dia bukan kuasa. Kamu ingat kami ni buta. Yang jadi Perdana Menteri sama, yang jadi menteri ni sama, yang dia semua sama je. Tak melihat rakyat ni sebagai orang yang berpendidikan. Tu sebenarnya. Kamu tak akal kat mana? Kalau kamu melihat rakyat Malaysia ni adalah rakyat yang berpendidikan, kamu tak buat perangai yang dungu macam ini. Nak kena menuntut. Kamu tengok tak setiap hari dah jadi apa? Kamu tak faham ke bahasa rakyat Malaysia ni bercakap? Bukan cakap bahasa Melayu ke? Bukan kamu cakap bahasa Melayu tu bahasa kebangsaan? Pergi sekolah, kamu suruh. Apa? Kementerian dekat sekolah tadika tu dulu kecil, dia ajar apa? Bukan ajar suruh baca bukan negara ke? Bukan nyanyi lagu negaraku ke? Pergi belajar agama dekat sekolah apa semua tu, suruh jadi apa? Bukan ke suruh bersuara bila dah besar, bila dah tua jaga negara. Habis tu, dengan suara kami yang kamu tangkap, kami suruh itu, suruh ini, dah kenapa? Suruh paksa orang pergi sekolah. Hanya lagi kementerian. Sekarang kalau tak pergi sekolah nak denda. Nak itu mak bapak nak begini. Habis tu yang kami yang duduk dekat sekolah, dah sekolah dah pandai ni, ada harga ke? Nak tanya juga. Apa ni buat kerja. Lepas tu bila orang pandai, tangkap orang pandai. Sebab kamu tak pandai macam rakyat kamu. Orang nak tidur suruh pergi sekolah. Orang nak tidur suruh pergi sekolah. Paksa suruh pergi sekolah. Paksa orang dah pandai. Bila dah pandai, dah seronok, dah dapat ini. Kami tak boleh bersuara. Habis kami nak guna kat mana? Kami nak bercakap dekat negara. Mana suara kami ni? Kamu nak suruh simpan apa pelajaran yang kami belajar tu, yang kami pandai-pandai tu? Kamu je yang betul lah. Yang letak itu, yang letak ini syarat. Kami ni tak betul. Habis kami ni dulu belajar kat sekolah mana? Bukan kat sekolah kat Malaysia kami belajar. Kat sekolah mana dulu kami belajar? Belajar dekat sekolah dekat Malaysia. Undang-undang ikut undang-undang Malaysia. Bila bersuara kena tangkap. Tangkap kat mana? Kat Malaysia. Habis tu apa guna pergi sekolah? Kalau kami tak boleh nak bersuara untuk menegakkan kebenaran, untuk membetulkan apa yang tidak betul, untuk apa ada sekolah saya tanya? Untuk apa ada sekolah hari ini kalau untuk masa depan pun kamu tak boleh dengar apa pendapat kami macam hari ini? Dulu kami pergi sekolah, hari ini kami bersuara, kami salah, kami kena tangkap, kami kena itu, kami kena ini. So, untuk apa sekolah hari ini kalau untuk masa depan tidak boleh bersuara? Baik kak. Baik akak ni. Mantap, padu. Guys, setuju tak? Setuju tak dengan akak garang tadi ni? Setuju tak setuju? Saya setuju. Setuju. 200%. Yelah, saya dulu pun kerja lah kita dulu. Malah nak pergi sekolah lah. Mak bapak, oh tak pergi sekolah. Dah pergi sekolah belajar. Okey, dah faham rukun negara, perlembagaan, undang-undang, kebebasan rakyat untuk bersuara. Hari ni, kerajaan suruh tutup mulut. Takap. Kompang. Rampai handphone. Habis pergi sekolah dulu buat apa? Inilah apabila Perdana Menteri banduan. Itulah jawapan dia. Apabila Perdana Menteri seorang banduan, jenayah jijik. Inilah dia.
Sebab tu yang siapa sokong kerajaan Madanan hari ni, korang sama-sama pengkhianat. Sebab korang sokong banduan. Bodoh. Kita lagi cerdik. Dengar saya cakap ni. Kita lagi cerdik pada mereka. Mereka belajar tinggi, tak ada guna, tak ada faedah, tak ada nilai setitik pun. Tak ada. Hancur lebur. Baik kita ni, yang tak belajar tinggi ke, tak educated ke, bukan profesor ke, yang penting kita tak hisap beli. Hisap ke? Ada hisap tak? Tak ada. Kita tak hisap beli, profesor hisap beli, tak ada. Baik kita tak sokong kemungkaran, tak sokong benda yang salah daripada dia orang. Cuma, guys, kalau akak tadi tu boleh buat, kenapa tidak korang? Akak tadi tu, dia boleh bercakap. Dia bukan maki hamun, dia bukan menghina, dia meluahkan perasaan dia. Kenapa tidak dengan korang? Buatlah. Banyakkan lagi. Bagi rakyat sedar yang lain yang belum sedar ni. Video akak tadi menyedarkan ramai orang. Sebab dia bukan orang politik. Dia bukan siapa-siapa, tapi dia meluahkan perasaan dia. Dia melihat apa yang berlaku, kezaliman. Korang ada 4,000 kat sini, ada 1,800 ni. Buat kan? Bukan nak maki hamun ini, tak ada, bagi tahulah. Apalah semua nak tangkap semua. Luahkan. Ini nak daftar pakai IC lah, apa sekat. Bercakap atas nama kebenaran. Tak salah. Jangan takut. Boleh tak boleh ni? Boleh tak boleh? Ni perjuangan. Nak menyedarkan masyarakat, nak selamatkan negara. Guys, tengok senjata dia. Inilah senjata dia ni. Ini senjata dia, handphone. Senjata ni lah senjata dia. Itu sebab kenapa dia orang nak sekat. Kita dalam perang. Fikir apa saya cakap. Okey, boleh?